Assalamualaikum, hai semua. Welcome to Celoteh Plan Kahwin. Macam biasa kita dekat Celoteh Plan Kahwin ni, kita akan sembang santai lah dunia perkahwinan, topik-topik yang best untuk pengantin baru. Tiba-tiba kita distracted dengan guest kejap. Pengantin baru, pengantin lama, bakal pengantin, dan juga topik-topik yang best untuk business wedding lah. So, saya Tini. Dan saya Aswad. Hari ini kita bawakan seorang tetamu istimewa, Dr. Ain, untuk sembang pasal satu topik yang selalu buat orang segan nak tanya. Apa topik tadi ni? Tanya kita pula. Topik apa tu? Tak segan. Oh, tak segan. Tak segan boleh cakap. Okey, adalah family planning. Family planning. Yes. Itulah topik kita hari ni, topik family planning, dah masuk sikit lah pasal ujian pra-perkahwinan, ujian saringan. Okey, sebab biasa orang yang nak kahwin ni dia sibuk on tema, nak baju cantik, nak baju macam mana, nak bridesmaid kalau apa, door gift yang macam mana. Tapi bab keluarga family planning ni dia letak tepi dulu. Dia kata nantilah kita fikir. Tapi Tina rasa it's one of the topics yang bakal pengantin patutlah ada perbincangan sikit sebelum kahwin. Ya, tapi sebenarnya perancangan keluarga ni bukan pasal nak kontrol bila nak ada ataupun bila nak tambah. Tapi bukan tambah anak lah, bukan tambah bini. Tapi tentang tanggungjawab, kesihatan, emosi, masa depan family tu sendirilah. Dan Dr. Ain, boleh kedakan diri dulu and then share background. Okey, Assalamualaikum Tini dengan Aswad. Saya Ain, Dr. Ain. Panggil Ain pun boleh. Nama penuh Nur Ain Amira. Berumur 30-an, graduan daripada Universitas Gajah Mada Indonesia, Yogyakarta lah. So, saya bermula habis belajar tu houseman di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, kemudian ke Hospital Port Dickson, dan sekarang bertugas di bahagian kesihatan awam lah. So, kiranya masih di sektor awam. Sektor awam. Betul. Okay, so I think we go straight forward lah ke topik kita lah kan. Banyaklah yang kita nak tahu pasal family planning ni. So boleh tak Dr. Ain share sikit maksud family planning ni sebenarnya dari sudut perubatan, and then kenapa family planning ni penting, especially for pasangan yang baru kahwin, nak kahwin dan baru kahwin lah. Okay, family planning ni sebenarnya satu topik yang sangat tabu. Tabu. Maafkan saya. Kira orang dia macam tak cakap. Dia memang capture benda lain. Kira orang tak cakap secara general lah. Orang tak cakap secara openly. Orang tak kata family planning pakai apa tak ada. Orang tak ada sembang kedai kopi pasal benda-benda macam tu. Sebabnya kita Melayu especially, kita rasa benda tu satu yang segan nak cerita satu. Privacy, segan nak cerita, dan benda-benda dalam kain lah senang cerita. Mostly lah Melayu lah kalau dari segi Asia. Tapi kalau dari definisi, family planning ni maksudnya the ability of individual untuk dapatkan berapa jumlah anak yang dia nak dengan berapa jarak kehamilan dari satu anak ke anak yang lain. Macam tu lah. So, dua benda, jumlah anak dan jarak kehamilan tu. Itu daripada WHO punya definition. Dalam bahasa, kalau family planning kita selalu sebut tu, sebenarnya orang katanya sebenarnya kaedah lah. You pakai kaedah apa. Tapi itu pun tabu juga untuk dibincangkan sebenarnya. Tapi, saya rasa pasangan yang tak kahwin, belum kahwin ataupun dah kahwin, dah ada anak, patut bincangkan benda ni secara berselindung. Jangan berselindung. Dia macam terbuka dengan pasangan you lah. Dengan pasangan lah. Jangan dengan pasangan orang lain. Dengan pasangan unexpected. Jangan dengan pasangan orang lain. Okay, betul. Okay, tu. I think that's the definition lah. Okay. So, tadi bercerita pasal birth control kan. Betul. Dia sebenarnya ada banyak cara. Betul. Dan apakah pilihan pasangan yang hari ini ada untuk yang birth control ni? Jadi jenis family planning lah. Macam tadi kan kaedah kan. Betul. Jenis-jenis dia ada banyak tau sebenarnya. Kita boleh kategorikan dia kepada beberapa. Contoh hormon dan tak hormon. Satu. Reversible ataupun permanent. Maksudnya ada yang permanent. Ada. Tu yang orang kata duk ikat-ikat tu. Ikat yes. Ikat terus lah. Tak adalah anak. Tapi kalau hormon dan non-hormon tu paling senang lah kita nak ajar kepada pesakit.
Contoh hormon ada banyak. Ada yang makan, ada yang cucuk. Kalau orang kata nak cucuk kat klinik tu cucuk 3 bulan lah. Hormonnya sama. Ada hormon makan, hormon cucuk, hormon yang susuk. Saya tak pasti orang Melayu panggil apa, implant kan? Betul. Kat Indonesia kita panggil susuk. Susuk. Ya ke? Dia macam susuk. Apa tu? Tahu tak pesi tekan? Saman pesi tekan lah dulu. Pesi picit. Pesi picit panggil. Saya panggil pesi picit. Ada ubat dia tu. Satu je. I see. Kita akan bukan slice. Apa kita panggil bahasa sopan dia? Kita tebuk sikit, masuk dan jahit. Macam tu lah. Tengoklah jahit ke tak. Tapi mostly hormon jugalah. Sebab tu dia panggil susuk. Sebab susuk berdebur. So ada yang makan, cucuk, injek cucuk, susuk, alat dalam rahim. Pernah dengar tak? IUCD. Lelaki memang manjang tak dengar je. Tak pernah dengar. Perempuan je yang tahu. Sekiranya dia masukkan alat dalam rahim. IUCD. Bukan CUIPT, IUCD. Kan nak sebut CUIPT kan? Tak tahu sebab benda ni jangan dibincangkan. Makin lama juga dengan Aswad dia boleh tahu dah. Tapi lama dia akan tahulah. So IUCD. Apa lagi ya? IUCD. Makan. IUCD tu jarang lah orang pakai sebenarnya. Sebab dia invasif. Bukanlah invasif. Dia macam kita kena masukkan alat. Dia boleh dislocate sama kan? Dislocate, pecah rahim. Alah banyak lah nak kata side effect tu banyak. Tapi jarang berlaku. So itu paling senang. Kalau selain tu ada guna kaedah kalender. Non-hormonal. Maksudnya tak pakai hormon apa-apa. Itu natural method kan? Betul, natural method. Pakai hormon ataupun non-hormon calendar. Barrier, kondom. Paling easy. It's not hormonal. Ada juga IUCD yang tanpa hormon. So IUCD tu macam alat. Dia kecil je. Dia macam jari saya kot. Kecil je. Sangat kecil daripada ni. Ada yang ada hormon, ada yang tak ada hormon. So jenis birth planning ada 2. Hormonal and non-hormonal. I see. Dan daripada apa doktor cakap tadi, saya tengok banyaknya ke arah perempuan kan yang ambil betul. Susuk. Ambil susuk. Susuk kita ingat. Okay. Dan betul. Untuk lelaki? Lelaki tak banyak sebenarnya kondom. That's the only option ke? Abstinence tak buat hubungan langsung. Itu memerlukan disiplin daripada lelaki lah sebenarnya. Kondom dengan satu lagi ikat jugalah. Pernah dengar tak? Vasectomy is it? Betul, vasectomy. Lelaki pun ada. Banyak sangat tengok Grey's Anatomy. Tapi lelaki jarang lah buat. Jarang. Okay, macam mana satu pasangan tu dia nak tahu kaedah yang paling sesuai untuk dia ambil? Adakah ada testing dulu ke, nak kena check dengan doktor ke, ataupun kalau dia tak sure, dia tak nak ni lah yang cucuk-cucuk ke apa benda ke, natural method je. Okay, macam ni family planning ni pertama dia kini plan kahwin kan ni. Saya assume semua belum kahwin lagi lah. Kalau yang dah kahwin tu hilangkan dulu. Untuk orang yang belum kahwin, dia kena decide dulu. You dengan spouse nak anak berapa orang. Sebab zaman sekarang ramai je nak child free. Pernah dengar tak? Anak-anak pun ada orang yang dia decide untuk berdua dulu. So pertama, benda paling penting, nak anak ke tak, berapa orang anak, bila nak ada anak, and then baru kita decide. Okay. So kalau decide pula dengan doktor, dia akan decide on few things. Contoh saya bagi satu contoh, makan ubat. Bila makan ubat, you kena makan setiap hari waktu yang sama. So kalau orang tu tak disiplin, janganlah makan ubat. So doktor akan tengok as a whole. Dia punya umur berapa, you punya disiplin, you punya. Satu lagi doktor akan tanya ada history darah beku ke tidak. So certain hormon you tak boleh pakai. Sebab tu kena jumpa doktor lah, I would say. Paling senang. Tapi bagi saya pengantin ni selain nak jadi isteri ke jadi suami, nak jadi mak ni, dia kena bijak. Dia kena do homework dulu. Dia tak boleh ada je orang yang langgar je. Maksudnya tak payahlah baca, bantai je lah kan. Ambil je lah, nak makan dia je lah. Tak boleh lah macam tu. Jadi mak kena pandai lah. Jadi mak kena pandai. So you kena tahu. Lepas tu satu lagi, kalau perempuan kadang-kadang dia ada yang cycle tak cycle tak regular. Cycle tak regular, betul. Kita belajar sebulan akan menses sekali. Mungkin dia tak menses 3 bulan. So sebenarnya dia yang tu kena betulkan dulu, baru you dia ada medical condition yang di sebalik betul. Itu kena betulkan dululah. So kalau yang pasangan baru kahwin, natural method tu failure rate dia tinggi juga sebenarnya, dalam 20+%. Maksudnya dari 100 orang yang guna natural method, 20 orang lebih akan mengandung. So kalau you tak ready, bila you tak ready,
anak kesian, dua-dua pun akan emotional, dia akan itulah. Kalau cucuk dia punya success rate berapa doktor? Cucuk adalah paling tinggi implant. Cucuk is 7%. Failure rate, sorry. Failure rate. Success 93 lah. Oh, 93. Cucuk. Paling tinggi susuk lah sebenarnya, 0.1%. Failure rate. Kat lengan ni. Lengan tu. Itu paling bagus lah sebenarnya. Yang paling tak bagus adalah withdrawal. Satu lagi saya lupa nak cakap withdrawal. Withdrawal tu maksudnya ejaculate keluarkan. So sebab tu benda ni orang jarang bincangkan sebab dia sangat tak senonoh sebenarnya. Tapi itu failure rate paling tinggi juga sebenarnya yang tu. Faham. Untuk orang yang katakanlah dia baru kahwin, dia okey je nak anak tapi later, adakah advisable untuk dia terus ambil any kind of birth control punya method yang inilah inject ke, pill ke, ataupun macam itulah sebab macam mana nak kata, katakanlah dia punya cycle dia okey je, tapi dia kata okey tak nak anak lagi, dia tak berani juga nak natural method. So is it advisable untuk dia terus ambil sebab adakah benda tu akan affect dia punya kesuburan later? Satu benda pertama yang kita kena tahu, kita tak boleh assume kesuburan tu okey ke tak kalau kita tak pernah try untuk conceive. Maksudnya you tak boleh simply kata dia ni tak subur lah, dia ni subur lah. Tak ada orang boleh tahu unless you betul-betul infertility tu kita definisikan adalah bila you dah setahun kahwin, tak pernah amal pil perancang dan tak mengandung. Itu baru kita kata tak subur. So bila you baru kahwin, you tak boleh nak tahu sebenarnya saya ni subur. Entah dia tak makan ubat ke, makan ubat ke, dia memang tak subur. Mungkin kan. So kalau yang baru kahwin, for me personally, paling senang yang tak hormonal lah. Sebab mesti dia pun takut-takut nak makan. Satu. Paling senang is calendar. Tapi maybe you boleh combine dengan barrier method, kondom. So quite easy lah. Ataupun calendar pun tak semua orang sesuai. Orang yang ada menses yang regular, every month datang baru betul. Kalau yang macam berterabur haywire tu, kalender tu confirm lah kan? Tak jadi. Confirm tak jadi. Jangan. So doktor, dia sebenarnya bila waktu yang sesuai untuk family planning ni sebenarnya? Daripada macam Tini cakap tadi lah, kawan-kawan kita patut plan ke? So orang tua-tua kata time muda ni elok beranak ramai, nanti dia membesar serentak, senang bila dah besar. Orang tua mana ni? Tak tahulah orang tua mana kan. Setuju dengan benda tu ataupun dia patut macam tadi kan, depends lah persetujuan antara husband and wife nak terus ada anak. And then adakah terus ada anak tu better jarak ataupun macam tadi orang tua kata biar membesar serentak semua nanti settle. Nah, jadi soalan dia macam bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk implement benda ni? Readiness kot. Ready. Ya, itu jawapannya, you kena ready. Kita tak boleh tahu. Ada orang tantang memang dah couple 10 tahun dah ready dah nak ada anak. Kan ada orang macam apa, ta'aruf ke kan, mungkin tak kenal, tak siapa-siapa, arrange marriage, confirm tak ready. So when both of the spouse ready, baru you duduk dan plan. Tapi bila nak pakai apa benda-benda tadi tu kan, macam method tu. Method tu, kalau dia tak nak ada anak dulu, kalau decisionnya adalah tak nak ada anak, then you boleh pakai. Kalau decisionnya okey je, terima rezeki Allah nak bagi, tak payahlah pakai apa-apa kan. Langgar sajalah. Tapi betul lah, readiness lah jawapan dia. Tak boleh. Kalau untuk orang yang dia okey lah ada anak kan, jarak antara setiap anak tu advisable je? Advisable-nya 2 tahun. Tapi ada orang salah anggap 2 tahun tu maksudnya contoh anak sulung kita ni dah 2 tahun birthday baru plan untuk mengandung tau. Bukannya anak tu birthday 2 tahun sama-sama birthday nak bersalin tak. No. Jangan salah. Sebab itu adalah apa yang mostly orang buat. I see. Mungkin dia nak kejar lah, I tak tahulah. Sebab kadang-kadang orang kan kahwin lambat, so dia nak kejar windows fertile dia tu before 40 nak ada anak kan, mungkin. Tapi seeloknya anak tu dah 2 tahun baru you stop ubat perancang atau apa-apa yang kita ambil untuk ada anak. Try to conceive for another one. Betul. Bukan anak punya birthday sama dengan mak bersalin. Itu sangat salah sekali.
Okey. Apa mitos yang biasa doktor dengar lah pasal family planning ni? Betul ke pil perancang tu boleh buat jadi gemuk ke? Ataupun macam tadi Tini punya, I was wondering lah, adakah dengan macam sebelum ni dia okey, dia dah ada seorang anak, contohlah dia dah ada anak, and then after that dia kata okey tak apa nak jarakkan sekejap, so I ambil lah birth control. Tapi apparently after dia ambil tu dia susah, jadi susah. Okey. Kita panggil apa itu perkataan dia. Side effect ke? Secondary fertility kot. Saya lupa nak baca study yang tu Tapi pokoknya dia dah pernah ada anak. Tapi dia tak boleh nak conceive lepas tu. Sepatutnya bila dia try to conceive dah 1 year dah boleh terus jumpa doktor to check. You tak tahu any hormone changes ke, ada apa ke. Itu yang kita kena kaji. Sebabnya kalau ada juga jumpa patient yang dah ada anak 2 orang, nak anak yang third tak boleh dah. So kita tak tahu what happen sebelum tu. Yang tu kita bagi secondary fertility kot ayat, saya tak ingat. Tapi kena jumpa doktor untuk investigate dan ambil balik blood test. Investigation nak check fertility ni ada blood test, ada sperm test. So after 1 year you dah boleh terus check dah. Any problem so let's say kalau dia dah ready for another one, another kid, and then dia dah TTC for 1 year, boleh macam terus. Tapi macam tak ada ni lagi, tak double line lagi, dia boleh terus. Betul. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Tapi orang kata double line jangan potong kan, nanti polis tahan. Betul lah. Tapi jadi yang kita sama Tapi jadi nak patah balik lah cerita kan. Saya untuk dapatkan, saya ada 3 orang anak. Okey. Wife baru seorang. Okey. Untuk yang anak pertama anak pertama 7 tahun baru saya dapat anak kedua. Padahal kami tak ada atau family planning. Okey. Cuma tak ada rezeki. But somehow bila anak saya yang nombor 2 tu 1 tahun 6 bulan conceive. Setahun 6 bulan wife saya keluar daripada toilet. Abah dia panggil anak saya nombor 2 tu Bunga. Yang first nama dia Kasih. Abah, Bunga dapat adik. Waktu tu saya daripada nak peluk wife, saya tengok anak saya yang baru bertaktir 1 tahun 6 bulan. Peluk dia, ambil dukung. Bunga, Abah minta maaf. Mixed feeling lah ni. Mixed feeling lah. Kita tak tahu apa. Tapi tak ada apalah keputusan. Sebab kita pun tunggu yang second tu. Sebab memang tak ada apa masalah. Maksudnya hubungan suami isteri tu normal. Tapi untuk nak dapatkan 7 tahun. Sama. 7 tahun agak. Tapi kami tak buat test apa pun. Tak buat test. Sebab at one point kami dah reda dah. Kira anak seorang pun seorang je lah. Anak pertama yang Kasih tu kan, dicurahkan kasih sayang full 7 tahun. Sampai dia sekolah. Seorang je sampai sekolah. And then baru dapat adik. Yang tu natural lah. Yang nombor 2 tu tak ada natural, tak ada IVF tak ada apa-apa, tak ada apa. Tapi mungkin waktu tu kami rasa mungkin kami tenang sedikit kot. Sebab dalam all the way tu kami lepas anak pertama tu kami banyak, 2 orang banyak nak membina karier. Mungkin stres ke apa, ada fasa stres. Itu faktor juga tu. Kita dah try nak membina karier kan, dapat. Lepas tu kami dah agak stable dah that time. Tiba-tiba dapat adik. Ready baru ready. Kami pun tak tahu apa, tapi kami tak jumpa doktor, tak ada apa. Memang Tuhan nak bagi lah. Cuma yang ketiga tu saya consider accident. Yelah, sebab all pregnancy dia kena apa? Wanted, intended. Apa tu satu lagi? Dia kena wanted, intended dengan dia kena ada 3 tu. Dia kena 3. Saya lupa dah apa benda. Saya tadi dah hafal lah mantra sebelum datang tu. Wanted, intended, apa tu? Sebab dah praktis juga. Dah praktis lah ni. Tapi kalau dah ada, Alhamdulillah. Ini ada a few kawan lah yang awal kahwin nak berdua dulu, tapi tak sure lah if they took any birth control punya method. Tapi by the time diorang ready, susah. Struggle sikit, adalah a bit of a struggle kan. Lepas tu dia ni lah ada a series of treatment lah macam-macam. And belum jadi. And then at one point tu diorang dua kata macam tak apalah, relax dulu lah. Sebab dah stress dah banyak sangat dah treatment kan. And then double line. Waktu yang dah reda tu double line. Betul lah. Tapi waktu investigate tu tak ada apa-apa. Dia adalah condition dia dan dah go through treatment apa semua. And bila macam condition tu dah okay, so TTC lah period TTC tu. Tapi masa duration TTC tu yang tak double line. So sampailah diorang rasa macam okay tak apalah, relax dulu lah sebab macam stress sangat lah benda-benda ni semua kan. So bila yang diorang decide untuk relax tu yang double line. Sebenarnya kan banyak juga dulu masa run klinik pakar tu, ada satu hari tu kita panggil klinik fertility clinic lah. So patient akan datang, the whole day adalah patient yang ada masalah lah. So memang
the series of treatment and investigation tu sangat stressful sebenarnya untuk pasangan tu. Dia, kalau kita kan, kita pun cakap lah, puan kena, contoh paling senang, puan turunkan berat badan. Datang lagi 3 bulan, sama lagi berat badan. Tapi dia sebab dia terlalu memikirkan, dia punya stres tu, dia tak boleh nak conceive. Dan and the series of event tu bila macam patient saya ni dah redor dah ni sebenarnya, tak nak dah, tak apalah doktor, kita buat je lah kan, kita buat IUI dulu. Biasanya dia takkan terus IVF lah, ada IUI. IUI tu meaning macam simpler version of IVF. Simpler version, betul. Dan dia tak ada cucuk-cucuk sangat, dia just ambil sperm and then masuk je. Cheaper than IVF, betul. Dan tapi probability dia more intense. IUI more intense. So selalunya kita orang akan suggest patient kumpul duit lah untuk buat IVF. Sebab IUI ni memang success rate dia sangatlah sedikit. Bila kita baru nak buat IUI pada dia, bila dia dah cakap dia tak nak tu kan, conceive. Tak sempat pun kita nak cucuk-cucuk ke apa. So I mean the whole benda tu stressful sebenarnya. Dia jumpa doktor pun dia stress, dia balik rumah stress, balik raya pun stress, semua orang akan tanya benda yang sama. So tak boleh nak nak kata TTC tu semudah itu. Setengah orang mudah, setengah orang sangat susah. Sebab kadang-kadang untuk fikir untuk tidak stres tu adalah stres. Betul juga. Dia tak nak fikir. Dia tak nak fikir untuk stres tu adalah stres sebenarnya. Dan selama yang kita bincang ni, nampak sangatlah pihak lelaki, itu saya lah pun memang sebenarnya tak ambil pot pun. Dan sebenarnya penting tak untuk suami ambil tahu pasal benda ni. Dan kaedah rancang untuk suami pun tak banyak tadi kan. Tapi sebenarnya perlu tak suami ambil tahu? Macam mana cakap ambil tahulah. I mean it's a teamwork. Teamwork. Betul. Sampai and then support system dari seorang suami tu sangat tengok kita dah feminis lah. Sebab kalau nak ikutkan tapi betul. Ujung bulan ni saya punya anniversary ke 13 tahun. Dalam masa 13 tahun ni, hari ni baru saya tahu. Baru tahu pasal family planning yang semua ni. Sebab tunggu 7 tahun tu kami pun tak ada action apa, tak pergi jumpa doktor. Just bila ada orang tanya pasal wife, bila nak anak kedua, dia mula-mula dia terasa lama-lama dia still okay, dia okay dah. Dia kata doakanlah. Sebab bila tanya lelaki, punyalah tak ambil tahu. Macam saya, memang lelaki saya boleh mengaku lah memang tak ambil tahu. Orang tanya, Aswad bila nak nombor 2? Saya akan tanya soalan, nombor 2 tu anak atau bini? So soalan tu dia tutup macam tu je. Tapi soalan dia, perlukah lelaki ambil tahu? Perlu lah kan. Sebabnya mengandung tu saya memang perempuan lah mengandung salin. Lepas tu kos hantar anak sekolah, pampers, siapa bayar? Bapak ke wife bayar? Saya setakat lah. Sebab duit semua bagi kat bini, dia yang handle. So saya tak tahu dia guna duit siapa lah. Nanti saya balik saya tanya. Tapi most of the time mungkin 9 months tu kita nampak perempuan lain yang banyak. Tapi nanti lepas tu I mean dia tak responsibility ke depan. Mungkin you tak nampak. You tak nampak sekarang, nanti anak tu dah duduk depan mata, barulah pampers siapa nak bayar, sekolah siapa nak bayar, taska siapa nak bayar. Tapi so responsibility tu kan memang jatuh kat ayah balik lah. Mesti ayah punya. Mesti ayah. So kena ambil tahu. Kena ambil tahu dan kena decide lah. Satu lagi saya rasa paling susah, saya bukan nak menjatuhkan lelaki, tapi dia susah nak disiplin. Orang kata withdrawal. Pakai barrier. Tapi mostly susah nak disiplin benda-benda macam tu. Sebab dia tak banyak option. Tapi option yang dia ada pun dia tak nak buat. So I mean disiplin dan komitmen daripada the spouse tu kaum lelaki ni lah. Penting. Okay. Dia pause kejap. Dia ada some thoughts, tapi Tina rasa benda tu inappropriate. Tak payah. Cakap je lah. Inilah rasanya. Jadi kita tulis 18 SG. SG? SX lah. SX. Tak. Dia macam dia tak ingatlah Tini dengar ni daripada siapa. Dia macam masa tu kita orang sembang pasal TTC. Bukan TTC. Family planning lah. Dia kata husband dia tak prefer untuk pakai barrier tu sebab tak best. Biasa. Hari selalu dengar. No comment. Bukan lelaki. Tapi memang. Okay, jap. Kita pause kat situ Okay. Tak best ke apa kan? You ada satu lagi family planning method which is emergency.
Pernah dengar tak? Morning after pill. Pernah dengar tak? Apa dia tu? Morning after pill. Oh, yang dia macam kalau ada macam contoh orang perempuan yang ambil pills, dia kan kena makan on the same time every day. Tapi kalau dia termis, dia ada that morning after pill tu. Bukan. Bukan. Yakin, confident. Sekali bukan. Nampak lah. Nampak. Dia hormon juga. Cuma dos dia sangat tinggi untuk prevent pregnancy. Maksudnya kalau tadi kan tak nak pakai kan, tapi dah terlepas kan. So the next day 72 hours kalau tak salah, 3 hari you boleh ambil this morning after pill. Pergi je kat farmasi ada. Cuma dia agak mahal. Dan dia memang boleh beli over the counter. Jangan risau. Cakap je kat farmasi nak morning after pill. Dia agak memalukan I would say. Dia suruh suami pergi beli lah. Tak nak pakai tadi kan. Tak nak pakai barrier kan. Bang pergi beli bang pil ni. So memang akan ada 2 jenis kalau tak silap. I mean Watson ada, Guardian ada. Tapi bila makan, hanya boleh makan I think 2 biji je sebulan. Tak boleh lebih. Sebab dia akan kacau you punya menses. So the next month tu menses akan berterabur sikit. Lepas tu baru okey lepas tu. Mungkin morning after pill tu kalau I think bukanlah macam racist ke apa, tapi Melayu mungkin kita tak cakap sangat. Kalau dia selalu yang bertukar-tukar pasangan, yang apa orang kata seks bebas ke, boleh blip benda dia macam tu lah. Yang tu biasanya non-Muslim lah. Non-Muslim lah. Mungkin I assume kita tak, insyaAllah suci dan murni lah kan, tak buat benda-benda macam tu. Tapi Meli boleh buat. I mean boleh beli pil tu. It's okay je sebab dia emergency. So dia punya success rate? Kalau ambil 72 hours dia akan sama je. Within 72 hours. Kalau after that mungkin most likely redor je lah. Dapat anak lah macam tu. Lepas tu yang untuk kan yang tadi kata withdrawal tu kan, failure rate dia tinggi juga kan. Betul. Sebab dia ada baca, ada kata sebab walaupun withdrawal tu buang luar kan. Betul. Dia kata sebab sebelum lelaki nak ejaculate, yang pre-ejaculate dia dah sperm, betul. Dia dah